Hello? Ya, saya. Siapa ni? Oh, Elina. Kenapa? Saya tak boleh keluarlah sekarang ni. Kenapa? Awak ada hal penting ke nak cakap? Tak apa, cakap sekarang je. Apa dia? Apa? Elina? Berani awak cakap macam ni dengan saya? Awak jangan buat cerita lah. Tak ada. Jangan buat cerita dengan saya. Awak nak kena buat kerja ke? Betul ke Zahra ada perempuan lain? Dia mungkin tak cintakan aku. Tapi aku tahu dia masih cintakan Ayana. Tak mungkin perempuan lain. Tak mungkin dia lupakan Ayana. Tapi... Azhar mana? Tadi dia ada dalam bilik. Ia agensi paling banyak berurusan dengan penduduk, peniaga dan pelabur. Sekarang Azhar dah tengok sendiri kan? Betul tak cakap Mama? Orang lelaki ni tak boleh dipercaya. Mesti nak keluar kan? Tapi Azhar jangan tanya Zahra pula. Tak tahulah. Kalau Azhar saja nak gaduh besar dengan Zahril, nanti terus dia tinggalkan Azhar. Azhar? Azhar, kenapa ni? Elina telefon petang tadi. Dia cakap... Dia cakap apa? Sayang, saya ada apa-apa ke dengan Elina tu? Oh, dia cerita kat awak apa yang jadi dekat pejabat petang tadi. Awak percaya ke? Petang tadi dia masuk pejabat saya suruhlah buat kerja sikit. Mungkin dia masih tak nak mengalah. Tapi terpulang kat awak lah sama ada awak nak percaya ke tidak. Sayang, Azhar minta maaf. Yelah, sebab Azhar ni suka sangat terpengaruh dengan orang. Sebenarnya Azhar takut sangat saya tinggalkan Azhar. Tak salah kalau isteri cemburukan suami. Tapi jangan sampai cemburu buta. Dah ke peringkat mana rancangan Teguh nak bercabang ke industri kesihatan? Masih dalam pembincangan. Saya perlukan abang saya dan juga kakak ipar saya, tapi kedua-dua tu sibuk sekarang ni. Abang saya pula dengan prinsip dia sendiri. Prinsip? Prinsip apa? Dia kata jangan cari kekayaan daripada kesengsaraan orang lain. Oh. Maksud dia,
Seorang doktor itu tugas dia adalah untuk menyembuh pesakit. Jadi, kebajikan pesakit itu perlu dititik beratkan berbandingkan daripada kenakan bayaran. Kalaulah pesakit itu tak mampu nak bayar, doktor kena tolong juga kan? Betul. Bagus prinsip abang awak tu. Saya tak pernah fikir tentang dari segi perspektif itu. Tapi macam mana doktor nak menampung kos kalau dia cuma buat kerja ihsan saja? Yang mampu dia minta bayaran lah. Korang nak tahu, abang saya ni seorang pakar terpedik yang terbaik dan juga seorang perunding bebas. Kalau diperlu, ia akan terima setiap undangan-undangan daripada hospital seluruh dunia. Daripada situlah dia menampung kos untuk hospital di dekat Tanjung Maling. Nampaknya abang awak ni macam orang istimewa sangat. Macam dermawan. Saya dengan papa saya hormat dengan pendirian dia. Tapi itulah, terpaksa saya pikul tanggungjawab seorang-seorang dengan teguh ni. Tak macam dengan awak. Awak beruntung kerana dapat berganding bahu dengan adik sendiri. Bila dia nak mula? InsyaAllah hari Isnin dia akan ambil tempat saya. Awak bolehlah berkenalan dengan dia. Sebab awak pun dah lama tak datang ke pejabat saya kan? Jadi, awak bagaimana? Saya ganti tempat ayah saya. Dan ayah saya cuma nak jadi pengurusi macam Datuk Ismadi. Tapi awak akan tetap berurusan dengan saya macam biasa. Saya sebenarnya nak berterima kasih pada awak Aidil kerana sudi berurusan dengan saya selama ni. Yalah, sepatutnya taraf awak ni dengan ayah saya. Saya rasa saya lebih selesa dengan awak. Ayah awak tu terlampau sini untuk saya. Kalau macam tu, awak akan rasa lebih selesa dengan Akif sebab dia sebaya dengan awak. Mungkin setahun dua je lebih tua. Kenapa Yusran buat tak kisah bila aku mengayat tuna adik dia? Agaknya betul macam Marisa kata, dia orang nak rahsiakan perkara tu. Tapi kenapa? Tak kira dengan siapa kita berurusan, ya Di? Asalkan kerja kita berjalan dengan lancar. Kan? Sila dah minum. Cik Akif, bila dah balik KL nanti, Cik Akif datang balik tak kat sini? InsyaAllah kalau ada masa, saya akan datang lagi. Jumpa dengan kawan-kawan saya tu. Cik Akif, nak tanya, tak lama lagi dekat ladang ni banyak kerja kosong ke? Betul. Tapi saya lebih utamakan orang-orang tempatan. Kenapa? Awak ada kawan ke? Saya boleh tolong tanyakan, betul ke ladang ni nak ambil pekerja perempuan? Yalah, dah tak ada pekerja lelaki yang nak kerja, kita ambil je lah perempuan. Kenapa? Salah ke? Tak ada. Tanya je. Dari kerana mata. Assalamualaikum, bang. Ya. Saya nak bertolak ni. Ya. InsyaAllah kalau jalan tak sesak, saya sampai sebelum maghrib. Jumpa nanti. Ya dah. Waalaikumsalam. Tuan Akif! Ada apa ni, Anton? Tuan Akif. Tuan Akif, tolong jangan pergi dulu, Tuan Akif. Kami ingin bicara. Apa benar yang kami ini tidak bisa sambung kerja di sini lagi? Bila kontrak kamu semua habis? Kebanyakannya kontrak kami habis dalam bulan ini. Apa benar yang kami tidak bisa disambung lagi kontraknya, Tuan? Macam ni, Anton, dan kamu semua.
kami kena kurangkan bilangan pekerja asing, bagi peluang pada orang tempatan. Itu peraturan kerajaan negara ini. Tapi kalau kami tak dapat juga pekerja tempatan, saya akan mohon untuk dapatkan pekerja asing. Tapi Tuan, kami senang sekali kerja di sini, Tuan. Terima kasih, Anton. Terima kasih. Kami hargai khidmat kamu semua selama kerja dekat sini. Tapi negara ni ada undang-undang. Apa boleh buat, kita kena patuhlah. Tapi tak apa, saya cuba mohon kontrak awak semua diperbaharui selama 3 bulan lagi. Tapi bukan untuk semua. Terlebih dahulu saya ingin mohon maaf kepada yang tak terpilih nanti. Sebab ini semua di luar kawalan saya.